Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Hari ini kita akan menaiki pesawat Alouette 3 ya. Dan kita akan bersiar-siar di sekitar Victoria Bridge, Kuala Kangsar. Okey. Victoria Bridge ini juga dipanggil Anggo Old Iron Railway Bridge. Okey. So jalan kereta api lama, jambatan lama yang kita boleh lalu atas dia. Okey. Let's fly. Hang on. I got co-pilot. I think I want to remove the co-pilot as my check sheet. Okay. Oh. Co-pilot and take a right. Okay, kita tengok apa lagi kita nak remove. The door, kita kasi buka. Sedikit bising. Okay, tapi kita boleh lihat dengan jelas nanti. Why. Apa jelas? Okay tuan-tuan, ini adalah pekan typing. Okay, kita simpan balik file kita. Sepatutnya berada sebelah belakang. Kuala Lumpur Center, FRA Juliet, Echo Romeo Uniform November Golf is type 1 miles north of Whiskey Mike Bravo India, 700 feet. Request flight following. FRA Juliet, Echo Romeo Uniform November Golf, Kuala Lumpur Center. Squawk 0632. Okay, kita menghala ke selatan tuan-tuan. Sebelah sana kanan ada Laut Cina Selatan. FRA Juliet, Echo Romeo Uniform November Golf radar contact 1 miles southeast of Terlalu laju. Bravo India 1,100 feet QNH 1010. Roger, FRA Juliet, Echo Romeo Uniform November Golf. Okay, turning left. Kita kena melalui banjaran, bukan Maxwell. Jangan laju sangat. Kita kena climb. Sekarang ketinggian kita 1,400 kaki. Okey. Sebelah kiri adalah Taiping Lake Garden. Tu dia. Zoo semua dekat sana. Oh. Tiga 3,000 kaki. Okey. Wow, berawan. Kita kena lepas banjaran ni.
pada kawasan yang rendah. Saya nak dogleg ataupun kita divert, so kita tak perlu naik tinggi sangat. Okay. Saya pergi ke kanan, nanti saya akan patah balik ke kiri. Bukit Maxwell, tuan-tuan, Banjaran Maxwell. Okey, ini ada kawasan rendah. Oh, terlalu laju. Okey, slow down. Oh, ini mungkin padang rengas di bawah ni. Ya, padang rengas, kawasan padang rengas. So kita lalu padang rengas, divert sikit, elakkan bukit yang tinggi ni. Padang Rengas. Okey, depan tu adalah Padang Rengas. Dan sebelah kanannya Kampung Buaya dipanggil. Sebelah kirinya Kampung Sungai Ati. Dan ada laluan pergi ke air terjun Batu Ampar. Bentar saya tengok laluan tu di mana. Oops, terlampau laju. Okey, ini dia. Selepas bukit tu, tuan-tuan, ada satu sempang. Bukit yang gondol kat bawah ni. Ada satu sempang ke kiri. Laluan kampung menuju ke Kampung Laneh, Rambung Hill Backstone. Oh, itu macam tempat berkemah. Itu dia. Dan nanti dekat hujung tu air terjun Batu Ampar. Kita akan menuju ke Kampung Keruh Hulu, Kampung Bakong, Kampung Paya Lintah, Kampung Laneh. Okey, kita dah lebih daripada separuh perjalanan. Turunkan ketinggian. Oops. Oh, terlampau laju. Warning. Okey, saya sudah nampak sungai. Di mana kalau ada sungai, maknanya adalah jambatan tu. Ketinggian sekarang 6,000 kaki, tuan-tuan. Gunung di sebelah kiri kita, Taiping. Dan kita akan turun lebih rendah lagi. Kuala Kangsar di sebelah kanan, tuan-tuan. Tu dia. Right, kita rendah sekarang 4,300. Victoria Bridge di hadapan kita.
Perjalanan kita sekarang sudah 10 minit. Oops. Oh, come on. Oh, terlalu laju, terlalu laju. 230. Okey, jambatan di sebelah kiri. Okey, bawah ni Kampung Seri Desa, saya rasa. Mana sungai tadi? Okey. Okey, sungai dan juga di hadapan sungai. Okey, kalau ikut kita punya GPS, kita dah hampir dan jambatan berada di sebelah kiri. Okey, we turn left sikit. Okey, saya sudah nampak di hadapan. Oh. Sana atau situ? Ini bukan. Depan lagi. Okey. Alright, saya sudah nampak rangka. Ni ada satu jambatan lagi. Mungkin Kampung Jamuan, Jambatan Sultan Iskandar sebelah kanan. Oh, sayang sekali Victoria Bridge tidak digambarkan dengan tepat. Cuba tuan-tuan lihat, dia tenggelam. Dia tenggelam. Sebenarnya di sebelah Victoria Bridge ada laluan kereta api. Oh. Oops. Itu dia. Oh, sorry. Itu dia. Victoria Bridge yang rangka besi hitam. Yang putih adalah laluan sekarang, kereta api sekarang. Yang hitam tu besi dia. Pernah dibom oleh British sebab tak nak digunakan oleh Jepun. Sebab tu perang Jepun, perang dunia kedua dulu. Tapi dibina semula selepas tu. Oh. Ini adalah di village resort, kita boleh tidur dekat sini. Yang berwarna silver tu, yang kelabu putih. Okey. Dan pekan ni adalah di belakang ni lah. Sebab tu saya tak melawat pekan ni, jadi tak perasan. Waktu saya ke sana dulu. Alright. Okey.
Yang putih tu berdekatan dengan jalan kereta api is the village. Sepatutnya sebelah ni ada satu lagi. Saya tak tahu dipanggil apa. Tapak warisan ke apa. Tapi boleh Google lah. Sekarang ni saya terpaksa fokus pada penerbangan saya. Dan tab saya tak buka lah. Saya letak tepi je. Jadi kalau ada co-pilot dia boleh baca bangunan-bangunan ni. Tapi ni hari saya tak fly dengan co-pilot. Right. Saya nak cuba landing sebelah. Saya tak pasti sebelah tu apa. Okey. Kita turun dulu. Kita pergi dekat dengan jambatan. Pelan-lahan nanti kalau tak dia akan zoom terus turun saja. Oh, mantap je. Oh, kenapa kau turun terus? Dia naik balik. Okey, sepatutnya dah langgar pokok dah. Okey, kita pergi ke jambatan tadi. Ini satulah kelemahan pesawat ni. Kalau kita tarik kolektif, dia lambat. Dia takes time. Dia kena pelan-lahan. Dia tak macam Westland Warps. Oh, very fast. Westland Warps, you tarik, dia terus naik saja. Okey. Sekali lagi, percubaan untuk turun. Wah, buf. Okay. Slowly. Kasar. That's my parking brake. What is this? No. The ice. Okay, come on, brakes. Okey, tuan, sekian saja penerbangan kita. Kita dapat lihat gambaran apa ni, Victoria Bridge ni tidak digambarkan dengan tepat dalam Microsoft Flight Simulator. Okey, satu tempat yang seronok dilawat lah. Tapi kena hati-hati apabila berjalan di atas Victoria Bridge, takut ada yang terjatuh ke bawah. Okey, kerana laluan ni pun dikongsi dengan laluan orang-orang kampung yang bermotosikal. Kena hati-hati. Okey, sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.